Assalamualaikum Kak Yo, abang-abang dia. Hari ni Kak Sali bawa Kak Yo mari jalan di nak ni cabai tiga ni deh. Nak royak atas sini ni suasana kampung-kampung lagi deh. Lepas tu tepung rere pun banyak. Ikan pai. Duk peh kata ke puluk ke gapo sat ni? Tepung gapo ni? Tepung kote. Tepung kote. Tepung kote duk kena sini ni. Ada belakang tepung tradisi sini Kak Yo. Oh, sup perut Kak Yo. Mari kena makan lah sini ni. Jalan nak deh. Musim hala perut mari makan nasi sup. Kita tengoklah Kak Yo. Ada gapo ratik. Ni tengok orang jual ulai ni. Duk nyatok gini deh. Ni. Oyak kata bek kapung-kapung lagi. Tu. Ada ngawah kedah ngapo tu. Kak Sali lah ni. Ya. Ni ada lako dengan nasi miuk ngapa ni kauman. Faham tak? Terima kasih minum nasi. Ni nak beli dah ni. Tak apa ni. Nak nasi kauman so. Nak kaman so. Ni mek beli kos tadi. Ya, abang tu adik tu siapa yang duit? Tak apa. Nak beli. Ya tak apa, hadiah kerana Allah. Beli kita. Tak apa. Kerana Allah. Terima kasih. Wi nasi pula dah ni. Mai beli Kak Yo nasi kauman yo. Ni tepung cucu pun ada ni, tepung boran-boran ni. Ni. Tepung cucu ni molek cucu yo naik molek nampak ni. Jual mana Kak? Mokok sute ni. Oh, cucu dia. Ambil pak teh Kak. Ada dengan cocok lingo deh. Tu. Pesube ke cocok lingo. Bulat-bulat pesube tu. Jih Kak Yo. Lada pun segar-segar. Nyatok jual gini Kak Yo. Wak ulai boleh deh. Boleh gula boleh. Kalau nak buat solok ya halus sikit ni. Ni dengan rebung. Lepas tu ni. Apa ni? Asal keping Kak Yo, asal gelugo. Ada belaka. Ya. Jual semua nah sini. Ni dengan pisang apa kunyit dah belaka ni. Sorang-sorang pada duit waktu. Yalah dah ha. Super tak? Oh, super. Super. Gigi tengok dalam ni ada gapo lagi? Pisang rajon Kak Yo. Oh. Mari adik-adik kita nampak-nampak ni. Nampak bahasa Najib. Maya jual gapo ni Maya ni? Adik kita nak tengok dah tidak. Ni tu guys tunggu. Duk bayar, duk piah. Tengok kok mau tu. Tengok tu wedding. Ni tengok ni jual ngawah jering apa ni. Jadi Asal 5 kapung. Ulai kapung-kapung saja ni. Ni temung dah ni Pak Do jual dah. Hok kita pergi buat video muh yo tu Kak Yo. Ni dek sini. Allah, pagi hari ni. Oh, pagi. Siapa lama dah ke? Tahu siapa ada setengah jam dah. Oh. Jual sini semua dah. Sini sama. Ni tengok dodo dia ni. Nak makan dodo boleh mari cari sini deh. Duk jual di dekat Hong Musu. Cari tak payah Kak Yo. Dodo original ni. Duk kawasan ni boleh lah mari cari. Jadi tu tengok tu, duk ikat duk musing dah tu. Mari sore ya ke? Mari sore hari. Sore. Ada mana tu cara kumpul rumah. Ya. Hak ni hak jemuh Kak Yo. Apa kok ni setung ni? 20 kok. 20 kok ya. Ni, setung ni. Pas segi gini hak jemuh deh. Hak jemuh. Hak ni hak puluk pandai ni. Ni Kak Yo, cuming mata hak Kak Sali pakai ni mari di klinik Wen Sai Ta Sirorot Jala Kak Yo. Klinik dia duk dekat Mopita Sirorot Jala. Siapa wasa kelabu mata tengok tak cerak telefon pun main tak leh deh. Baca kod pun bahasa maya-maya boleh lagi potong cuming di situ deh. Harga dia mulai 890 kok saja. Oh, wah kedah pun. Oh. Jual ulek tu manis. Ni hak cambah ke Kak? Ya. Tu. Ke nasi budu jadi deh. Jual mana Kak ni? Kereta pula tu. Oh, ni. Oleh kulit pun.
tengok ni. Oh, ule jadi saja ni. De. Hok cari payah ni. Kulak sisir. Kulak sisir ni. Kulit nyayo ni deh. Ni. Jual mana Kak ni? Kerai 25. Kerai 25 deh. Ni. Boleh beli dah Kak yo. Oh, cari payah. Nak jumpa payah. Okey, ambil kedah po. Klik kasi budu. Saat ni lalu kok tu duk bang budu wak. Aduh. Nikah ruata. Yalah dah. Ambil boleh bawa kerai Kak. 3 kerai. Kerai pelukuk lako Kak yo. Tengok ni molek-molek Kak ni. Berapa kerai dah tu Kak? Ini 2 kerai. 2 pelukuk. 30 apa? Kulit cik. Oh. Sedap ni. Lah ni macam pandai dah. Lagu lah mula tak pandai. Ke? Ajar. Ni lada kapung. Terima kasih Kak. Ya. Dia buat video gitu dah Kak ya. Oh, orang hok tak pandai boleh pandai deh. Lah ni tak tua saya dulu tak tua saya. Kita tak pandai. Pandai pula buat Jadi Kak ya. Oh. Jadi. Lada ni kerai Kak. Ya. Capu boleh tak Kak? Boleh. Capu. Kilo sebat lah. Biar tu kerai, ni kerai. Ya, boleh dah. Ni tengok ni, tepung tradisi banyak sini ni. Ada dengan tupak pisang. Orang panggil poli dah ni Kak dah. Poli, tepung gelite. Oh, tupak pisang pun nampak sedap Kak ya. Oh. Lah, wah gapo ni? Harga 50. Wah sawah kapung. Sawah kapung Kak. Sawah kapung. Tanah diri nak Kak. Pak ni lu campur ni. Oh, besar-besar. Kilo 50. Pak ni Pak. Dengan pisang. Ni tu yang. Payah nak jumpa juga ni hak kapung ni. Sebelah lek ni banyak ke jual ni, jual ulai ni sayur-sayur Kak Yo. Mai tengok suasana kampung-kampung deh. Oh, ulai kampung pun banyak ni. Cuk niding, buah beko. Anak kacang campur diri. Anak kacang kampung ni gini. Oh, kacang kampung. Deh. Ada bako. Kok tu apa tu? Baik kepau. Kepau kampung. Bunga gate pun ada. Ya. Sini nak yang besar juga ni. Jalan tak rata lagi. Mai tengok ada apa lagi kat belah lain ni. Kak waktu yang kampung tak ada. Ya, sudah dah beli. Hai mana lagi? Mari jalan nak. Ya. No, lucin jual atas cole. Kak Sali dah. Ya. Mai lama dah. Lama dah. Dia beli barang. Lagi mana lagi ni? Dah saja beli barang Kak dah jual kan. Ya. Ni tengok ni. Tepung ni. Orang panggil apa Kak ni? Karah. Karah ni. Karah zaman dulu ni deh, bek ni deh. Payah beza bek ni dengan hok bulat-bulat dia mau jual 40. Hok lu kini. Gini, tak ada ini cuma tak ada. Tengok ni. Tepung kapung-kapung saja nu. Pemputu, deh. Pemputu, kacang tumbuk. Ni, dodo. Gapo? Tepung gapo? Siro 5. Kita tak kenal lagi gembung boyo dia meluk royak gembung boyo. Ni hotel ni. Rano boleh panggil gembung boyo. Duk pahal kata gembung boyo ni kena bulat-bulat gelembung-gelembung gitu. Ni buah 5 siro. Kulit 5 siro deh. Ni. Tepung kapung saja. Lepas tu ni orang panggil apa? Ladu. Deh, tepung ladu benar. Orang anak kecil boleh hakil lah ni. Ni gapo ni? Ikan pai. Duk pahal kata ke puluk ke gapo sat ni? Ikan lele. Lepas tu pai. Ni.
Pas yo gau kunyit ke kena dak dalam. Oh, ikan paih. Ni, payah nak boleh tengok ni. Ha, kok nak lain tak ada ni beg ni ni. Ni ada dengan ikan ngasih deh. Ikan ngasih rebung. Jual beg kapung-kapung deh. Beli apa dah? Nak kelik dah? Nak klik dah beli bagai lah. Ya. Ni mari dua je. Ni lakse ada belako kat yo. Jual gapo ni? Jual gapo? Ha, ada belako ngapa jeruk gapo ni? Ha. Man jual gapo ni? Oh, ni deh. Ha ni, pucuk gapo dia panggil? Pucuk haring dah, caum. Telur itik. Ada buat nasi. Ha, ada ledah ni. Yo. Kita nak tanya. Pak ni beras kapung ke? Ah, beras kapung. Jadi belakang. Ni, jual beras kapung deh. Oh, mari sini boleh buat belako. Nak menu gapo ada belako ni. Dengan nyo dengan apa ni ada belako deh. Mari sini cukup. Segar cuk paku pun. Cuk paku kutik pagi ni kata. Oh, cuk paku bau kutik ni sot-sot ni. Baru tahu. Ha ni tengok ni ada belako sini ni. Ah, sayur-sayur ni. Ni atok jual. Ha tu ada juga tu ikan paih gak apa kali tu? Gapo ni? Ini ikan paih. Ha ikan paih ni, tengok ni. Oh ni gapo? Udeh. Udeh kat yo oh. Ni. Udeh benar ke? Udeh benar. Udeh darat ni. Ramai ni. Mana orang jual ni ramai ni. Dia banyak ni. Kat Sali. Ya. Ya. Mereka yang angot lagi tu. Orang tengok dalam video apa besar. Tinggi. Gambar tinggi. Ya. Gambar satu pekong. Ada lagi. Tak ada menu hari ni majalah kat Nilu. Ya. Ya. Beli gapo dah ni? Ni. Pisai deh. Ya. Pisai gapo dia panggil? Acar pisai ni. Acar pisai tengok ni. Segalo deh. Acar pisai galo. Lah ni biasa makan budak-budak ni. Tekah bicara ada ni. Boleh kensum pun sedap. Banyak ular sini weh. Puasa duk bang sedap budu ni. Kita tengok kat yo. Duk lek mana ni? Kena nikah dua ni. Ada orang kedah dah kena pergi cari budu. Mari. Ni dak. Ni tempat budu ni. Oh, bang jauh budu yo. Bos sedap. Kakak ada ni dia ada dah. Bang jauh weh. Apa jenis budu ni? Budu mana ni? Telubeh. Kadang kita tengok budak patah. Ya ke. Nak pergi, duk buat diri ke? Budu kapok. Itu dia tu. Oh, sedap kat yo budu yo. Ni harga murah ni. Hok ni. Ni gua mahal. Ada krek-krek juga deh. Ni budu sik kabu. Ni man kauden. Ni hok kata tu makan. Ni kapok atas ni deh. Betul tu. Kuih budu dah ni. Lah. Oh. Jadi tuai tulo yo kapok atas dengan cak udeh. Cuma krek lain-lain. Oh, gitu. Ni budu hok kita duk makan sokmo dah ni. Dua ni. Sedap belako. Ni cak udeh ni kita duk cari lama dah tuai yo piyo ni nak pergi rumah ni. Apa duk sini dah kat yo. Kena gelubel lah tapi lah. Nanti kita pergi Telubeh. Kita tengok tempat awak dia. Lama satu lah. Oh ni udeh kan tak lepek jihad sini tek Dia mau. Ni ai budu deh. Hok jun ni. Ni budu jun ni. Pok cik beli apa ni? Tu. Satu. Ke sede budu yo doh. Bang dek doh. Dak pe batas bang dah budu. Cuk dia beli dah ni wah kedah ni. Ya, mai saya budu. Budu awal dia. Salim mana? Duk bayo. Bayo. Tak boleh lagu dia dah ni kena nikah dah dua ni. Jual sini 40 tahun dah. Tu, 40 tahun dah jual sini. Jual sini. Tu. Oh, lo ni werung lagi.
baru lagi jual apa di sipil ni. Oh, muda 40 tahun dah. Tak ada. Nah, di sini ada hal. Hmm. Kalau dia lagi jual. Tak pergi jual kau nak bayar tik. Maya tak diskon nak kopong dengan abdu. Kok po gi. Kogi. Habis demo duk royak atau budu kok po sedap deh. Nak kok po sedap budu. Kok budu ya dah. Mek ni cepat ah. Kalau capur ya disut ni. Masuk ni. Ni kalau capur. Tak ada apa yang disut ni. Sai. Okey. Kalau pekat saja ya dihok ni. Kalau bayar pun. Kalau capur ya dicak kapur atas ni. Lepas tu kalau hok jenis saja ni hok ni. Dia tiga tu. Dia kepala putih tak lupa. Dia apa? Pak air tu. Dia kepala putih. Ni nam saya. Dia deng kalau ni pun di dapur. Ni ramai dah ni tengok ni pakat kumu budu ni. Pokok tu. Wi lagi pokok ni. Ni 3 basuh. Buka. Terima kasih. Budu cak ude, budu cak kapur atas kena beli Kak Yo. Sedap deh. Jami kata sedap. Kak Sali duk makan sokmoh ni. Ni budu beya ni Kak Yo. Jadi Kak Yo Nggih. Sini pulut air deh. Tengok ni duk genel dah ni. Nasi minyak pulut air ni. Dia bagi sedap. Budu bagi. Bantong. Oh, ni budu naga ni lah. Ni. Budu banton ni. Budu bagi. Ni yang kena kosi dua ni. Deh. Makan nasi 3 pinggir tak cukup lah. Ulai pun segar-segar. Saya mati to. Taruh nak Kak. Ya. Tak boleh pancai mai tak cerit tahu. Mula-mula juga ni mari jalan nak ni tak biasa mari lagi ni. Tak tahu kok di mana ada gapo ratik. Ni tengok ni. Suasana kampung sungguh ni deh. Dengan kekling apa ni. Ubi keling pun ada ni. Nak bulat udeh boleh Kak Ya. Karah, beras kapung. Bubur. Bubur. Kalau mari jalan nak. Jalan nak hari ni. Sana nak apa ni ha? Ada kecaca kat sana. Ada caca tengok ni. Mari dengan bekas-bekas gini Kak Ya. Caca dia. Ni, terima kasih Kak. Cik sorga dah lagi. Cik sorga dah. Cik sorga dah. Beli apa dah tu? Saja mari jalan nak. Tengok suasana kampung-kampung deh. Sepung anak bet tu. Ni banyak jenis ni bubur dia. Lek ni jual apa ni? Ayam kepuk dah belaka. Udeh goreng, celup tepung. Ni payah nak boleh jumpa dah ni. Karah keping. Kolek ke kita nak tengok karah bulat dia mau jual 40 tu. Dah belaka sini kita tengok tak apa lagi. Ni tepung kapur saja ni. Tepung kapur ni? Tepung kote. Tak biasa tengok. Iti kapur ni? Tinyo. Tepung kote. Tengok tu cing. Tengok le rosak dalam tengok tu cing ni. Ya. Beli kapur dah ni. Lauk dah. Ni tengok ni Kak Yo. Jual mana ni tepung ni? 50 kok ni. Murah ya Kak Yo. Ni. Tengok ni. Tepung gote gede deh. Ni botok. Ada tak botok? Ya. Kau panggil apa sini? Solok. Kalau tempat kita solok dalam lada tu. Ni panggil botok. Kena tepat dia panggil tok-tok. Deh. Ni tepung ni. Ni. Ni tepung kote duk kena sini ni. Ada belaka tepung tradisi sini Kak Yo. Tu, duk kena sok-sok selalu dah. Iti gapo tu mana tu? Tinyo. Tu. Iti hok gote dah tu. Tu iti dia tu. Ni tengok tepung dia ni. Cucur pun ada ni. Koleh kek minyak.
Kosu. Pecawe. Ni. Ni poli. Kita belakang ni. Pelapis pun ada ni kena macam. Badak. Kena tempat dia panggil pok ketah deh. Ni. Badak. Tepung apa ni? Sunah. Pun sunah. Boleh siuk tak? Boleh siuk tak? Siuk boleh tak bunyi. Boleh siuk. Tepung ni boran-boran saja ni Kak Yo. Tu. Sini pun ada tepung ni. Duk kena sut-sut juga ni. Tepung tular dah. Orang panggil apa? Gote. Tepung gote. Ni tengok ni. Oh, ada belakang juga. Kena kayu api gini Kak Yo. Tak sali meh. Yo. Paku. Dapat paku. Nak kayu dia mau lupa kayu. Dia tak temu kasut tinggi. Ni tepung apa mana? Buku. Ni tepung gote, gote. Kote. Kote. Tu buku mudah-mudah gitu ya deh. Tak ada kena gelite wilicing pun tak dah. Tak ada masa. Duh. Mek kemah je mek Okey. kemah. Dok. Oh. Pertama kali ni mari sini ni. Ambil mek antang. Pulak dah. Tak apa. Wis saja pulak dah. Terima kasih. Mari beli Kak Yo. Ni. Duk kat tengah-tengah ni. Gari basah genah-genah kat ni mari lu. Ni boleh dah ni Kak Yo. Terima kasih Kak. Ya. Alah, kapan ni? Mari tak ada dah. Jalan tak rata lagi ni. Nak yo besar Tengok lagi dia mau buat tepung buat apa. Gila rai mai. Ni tepa ni. Yo mak proud ja. Ni. Umutnya. Umutnya. Kain som sedap deh. Kain som. Tu umutnya. Dua belakang ni. Ulai dia ni. Mai makan rak wah labu gimana? Loh, tak sah. Dah wis saja pok dah. Mek klik makan wah sagu hati. Terima kasih. Sama-sama. Boleh buat labu ni klik buat menu gapo pula ni. Saja noh. Terima kasih Kak. Sama-sama. Kedai apa ni sini ni? Nasi suk. Nasi suk sini. Yo. Jalan nak dah ni. Beli dah. Aduh. Mai dulu dah. Duk mana pia? Mana pia ya duk? Ni nasi suk, tengok suk ni Kak Yo. Ni perut duk gantung ni. Tu. Ya. Biasa tengok kau. Wak gapo udah. Wak telur. Telur gapo? Telur acah telur. Wak lagu kuning kaya. Ya dah. Kuih kedai suk dah ni. Ya. Sabit pun kedai laku tengok ni. Gini. Suara yang tak senyap dah ni tengok ni. Tak nak makan prika dah ni. Yangok pun yangok. Sabit tu. Jangan apa lagi ada. Ada nunun tu. Ada. Okey. Lu pakai waktu. Duk. Hei nak gapo ya. Saya kafe ye no bien ha. Cayin tak apa Kak? Saya. Hoya tani wak acah telur lagu ni kaya. Yalah dah Kak Yo. Jadi Kak Yo. Jadi kaya jadi sudah. Ni tengok luka ramah kedai suk yo, tengok ni. Lagi makan sip tak ada kenyal Pak Yo. Malu. Tu bakok nak tu nak. Jadi tu jual banyak. Kena saling dah ni, kena wicong kok yo dah ni nampak ni. Jadi kecek ni. Mereka ni. Mereka lama. Signature Suk. Jual hari nak je ke? Jual nak bayar sining meriah. Nak bayar. Kena tak sejupak. Jual mana? Bayar nak ke Sapan.
Oh. Lah ni pun tak pergi jual ke? Nanti kita pergi cari ya dibayar. Ha. Sini. Mana kita Ni mari tahu dah. dia ada. Oh, kan. Tu. Oh, kita tengok tak tu. Ni sup perut Kak Yo. Mari kena makan lah sini ni. Jalan nak deh. Musim kalau perut mari makan nasi sup. Sup dia ada. Sup kat apa ni? Sup kat apa ni? Bayuk sup. Bayuk dengan kat atas kat kedai. Kedai. Bayuk kat dah. Roi pi buat beg tu apa? Petua siapa lagi Roy P? Dok lagi. Orang kumpul. Ruang ke tua lagi deh. Cai. Ni sup 100 tahun ya kata. Ni Nasi apa beg? Ayam ke apa? sedap Kak Yo. King kon. Kita sup tu. Signature dia sup perut ni. Sedap Kak Yo. Sama bawah sikit lagi. Kalau mari nak cabai tiga ni kena makan sup yo. Ni. Hai, kalau mari ikut jalan-jalan memang makan. Sedap Kak O. Apa maiso ni telur ni. juga. Apa maiso. Nak kau buka. Ni. Gu dia dah ni. Sup dengan telur. Tengok tu tengok live TikTok. Saya rujak ni. Kasih. Sedap Kak Yo. Jadi. Okey, pakai gitulah Kak Yo video ni, pakai sup sini lah deh. Jalan nak letih deh, lapar nasi, makan nasi sup. Terima kasih. Ni, Babo Mak Eso. Panggil kita makan nasi. Jadi Kak Yo.